Memang daripada hari pertama sampailah hari penghabisan memang kami tak ada ruang langsung di atas pentas. Kita tak expect pun di atas pentas, tapi sekurang-kurangnya bagi tahu followers ataupun peminat-peminat yang datang daripada seluruh pelosok negeri yang bahawa saya ada di booth X-Roof. Saya expect itu je. Sebab waktu itu phone memang tak ada coverage kerana kesesakan peserta-peserta dan juga pengunjung-pengunjung waktu itu dekat Stadium Gong Badak buatkan keadaan kami waktu itu agak struggle lah kan. Artis pun dah jadi macam peniaga kat sana. So saya rasa kecewa kerana bukan nak minta disanjung tapi minta sedikit penghargaan daripada pihak RZ members, di mana penghargaan tu kami tak dapat lah. Saya harap kita sesama manusia kita boleh bertoleransi, kerana macam kami pihak RT pun kita promosi, kita tak kira kita promosi RZ members. So yang akan datang insya-Allah jika masih ada peluang dan ruang, kami tidak menolak untuk bekerjasama. Cuma jadilah orang Melayu yang profesional insya-Allah. Dia tak rugi apa-apa macam cakap tadi lah. Saya sebagai duta, tapi sebagai manusia saya nampak kesian pada X-Roof kerana struggle-nya diorang ni buat 3,000 pasang tu dengan modal yang begitu banyak. Dan saya tahu kesusahan X-Roof ni bangkit dan cipta nama daripada zero sampai sekarang ini pun masih lagi diperkotak-katikkan. Jadi sebagai seorang manusia, sebagai orang yang berbangsa Melayu, saya nak Bumiputera, especially peniaga-peniaga kita dibagi ruang dan peluang dan sama-sama kita cari rezeki kan. So tak ada masalah pun, tak ada rugi pun. Kalau dia announce pun nama saya tak sampai 1 minit pun, bagi tahu booth mana, itu saja. Itu pun tak dapat. So harap-harap di event yang lain janganlah sampai begitu. Bagilah peluang pada artis-artis lain juga, pada peniaga-peniaga lain juga. So apa yang dijanjikan, kita manusia ni satu je, belajarlah pegang pada janji. Itu je. Bang, dah 7 tahun dah buat saya baju kali awal. Abang pun dah biasa masuk bazar, masuk berniaga-niaga semua kan bang. Tapi adakah ni kesilapan yang tak disengajakan? Mungkin kalau kabut pelaporan orang, kurang pengalaman, ataupun memang ada unsur-unsur sabotaj ataupun macam yalah sesuatu di belakang? Saya tak nampak unsur-unsur lain sabotaj ke apa, tapi saya nampak benda ni tak diambil berat. Benda ini tak dititik beratkan. Sebab saya hadir RZ members yang pertama kali, RZ members tahun lepas, RZ member 6 pun sama juga. Kerana RZ ini hanya pentingkan artis-artis Terengganu saja. Dan saya bukan orang Terengganu, saya orang Perak, tapi peminat saya ramai orang Terengganu. Dan saya review kedai-kedai makan kat Terengganu tu, sampaikan hotel pun bagi saya sponsor. Dan saya tak pernah minta apa-apa pun. So bagi saya, kita sebagai manusia ni fikirlah, masing-masing ada rezeki masing-masing. So kenapa kita nak perlu ada iri hati? Itu je. Oh, selain abang yang kecewa, abang cerita sikit yang peminat dia jauh pun. Saya kecewa sebab ramai peminat saya yang daripada Sabah, daripada Sarawak yang tahu bila saya update kat TikTok saya akan ada di RZ members, tapi dia orang tak jumpa. Dia orang DM saya boleh buka satu persatu kalau ada masa lah. Tapi macam wife saya cakap lah, ramai yang kecewa tak dapat jumpa. Antara sebabnya sebab tak tahu kita orang kat mana.